Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semalam saya umumkan langkah-langkah terakhir untuk dapat membebaskan rakyat Malaysia 23 orang itu dari tahanan rejim Zionis kejam Israel. Dan Alhamdulillah sebentar tadi saya dapat atas persetujuan Presiden Tayyip Erdogan Turki melalui Ketua Pengarah Majlis Keselamatan beliau, Dr. Ibrahim Khalil, sedang menguruskan melalui kerjasama penuh kerajaan Turki. Semalam saya juga sebut bahawa langkah ini adalah langkah menyusul rundingan diplomatik yang agak panjang, termasuk Kementerian Luar dan Datuk Mat Hassan sendiri dengan Setiausaha Negara Mike Rubio dan Kerajaan Jordan, Saudara Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri, dengan Steve Witkoff, Wakil Khas Presiden Trump, dan saya sendiri dengan Amir Qatar dan Perdana Menteri Qatar serta Presiden dan Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Turki. Sampai sekarang nampak sudah sampai persetujuan. Semalam 3 daripada anak-anak kita rakyat Malaysia yang agak keberatan untuk menandatangani arahan pengusiran dari Israel. Tapi pendapat kita adalah untuk mereka bersetuju, dan kita bincang juga dengan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Sani untuk mengajak semua pulang, dan kita susun strategi berikutnya. Dan Alhamdulillah 23 sekarang menuju ke lapangan terbang Ramon di selatan Israel dengan pesawat khas dari Turki yang mengangkat mereka ke Istanbul. Dengan rundingan saya dengan pihak Ketua Bisikan Malaysia yang ada di Ankara sekarang untuk menyelaraskan bersama dengan Duta Besar dan Kedutaan Malaysia di Ankara, lebih baik mereka itu menginap di Istanbul sekitar 1-1.5 hari untuk siasatan kesihatan dan akibat trauma dan tekanan rejim zalim dan tenaga Israel yang telah bertindak agak keras terhadap mereka. Saya setuju dan mereka akan lepas pulang mungkin esok malam ataupun lusa. Itu kita sedang atur. Tapi sekarang ini kita dapat berita yang sangat menyenangkan, dan tentunya kita juga dengan semua rundingan ini saya tidak hanya membatasi keselamatan rakyat Malaysia dan Turki. Kita juga bicara tentang semua, termasuk Eropah dan rakan-rakan Indonesia dan lain-lain negara yang bersama dalam rombongan kebebasan Sumut Flotilla yang pada hemat saya sangat berjaya dari sudut ini. Mereka tahu tidak begitu mudah untuk sampai di bawah rejim penjajahan Israel, tetapi mereka telah memberikan sumbangan yang besar, kesedaran kepada ratusan juta rakyat di dunia bahawa rejim ini tidak hanya menentang apa yang mereka ungkapkan sebagai kelompok ganas, walaupun pagi kita ini gerakan pembebasan Palestin dan Gaza, tetapi mereka juga melarang, menghindar dengan keras apa juga bantuan kemanusiaan. Ini hanya berlaku kalau negara itu dipimpin oleh dan mengendali serta mempunyai falsafah yang sangat kejam, tidak bertamadun. Negara yang bertamadun sekurang-kurangnya akan memberi ruang untuk bantuan kemanusiaan. Ini pengajaran yang tersebar di seluruh dunia, dan saya percaya rundingan mutakhir yang digagaskan oleh Presiden Donald Trump itu juga berhasil sebahagiannya kerana sentimen yang menyeluruh di kalangan seluruh rakyat dunia. Mengenai perjanjian itu, saya telah menyatakan
dukungan terbatas kerana kita masih mahu melihat jaminan kebebasan kemerdekaan Palestin. Tetapi keputusan Kerajaan Malaysia Madani ini tentunya terikat dengan keputusan negara Arab, negara Islam dan keputusan Hamas sendiri. Kerana Hamas menerima kenyataan pertama harus ada berhentikan serangan, bebaskan Palestin dan Gaza dan berikan ruang kemanusiaan serta bebaskan semua tahanan baik di Gaza ataupun di Israel. Tetapi butir-butir lanjut itu harus diperinci, dicerakin supaya semua pihak digabungkan, terutama Hamas dan juga negara-negara Arab jiran dan negara Islam. Dan bagi pihak Malaysia, apa sahaja yang munasabah yang diputuskan bersama akan kita lakukan. Tapi setakat ini, saya pusatkan sepenuh perhatian untuk membebaskan rakyat Malaysia. Alhamdulillah, kita doakan Allah SWT, mudah-mudahan perjalanan mereka itu selamat, sukses sampai ke Istanbul dan bawa ke Kuala Lumpur insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.